Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, selamat datang ke YouTube channel Bob PNG. Hari ni kita bersama dengan Alphas Kencana Sport 115 Fi. Macam biasa, kita tengok apa yang best, apa yang menarik kat motor ni. Okey, untuk sistem lampu, dia main semua full LED, headlamp, signal. Lepas tu dia ada DRL light yang menarik sekali. Kat atas, bawah pun ada DRL light. Dekat signal pun ada DRL light. Untuk Alphas ni yang aku tahu, dia menggunakan enjin daripada Suzuki Suzuki Smash 115. Sebab kita boleh tengok kat sini, dekat head dia, power head ada nama Suzuki, dan dekat enjin pun ada nama Suzuki. Dekat meter ada nama Suzuki. Tak salah aku, meter ni daripada meter Suzuki Smash. Tapi untuk kelainan dekat bentuk tu memang lain sikit lah. Di bahagian depan, tepi semua nampak lain. Okey, untuk enjin dengan 113cc single cylinder Source oil cool, menghasilkan horsepower 9.2 dan 9.1 Newton meter tong. Kita tengok di bahagian depan, menggunakan telescopic fork, ada disc brake, single port caliper daripada Nissin, tayar bersaiz 70-90. Aduh, rim dia memang lawa. Ini kita boleh tengok di side sebelah kanan, dia ada kick starter, ada starter. Di bahagian belakang menggunakan double absorber daripada Kayaba, tayar bersaiz 80-90. Dekat rim dia ada nama Alphas. Tu gunakan brake drum. Yang menarik, untuk cover rantai dia main full. Main full tutup. So lebih safety lah. Minyak-minyak rantai pun tak mercik kena rim ke apa. Okey, ni di bahagian lampu belakang. Lampu belakang dah memang menarik Yang menarik. Kita tengok di bahagian handle dan di bahagian meter. So dia ada di sebelah kanan macam biasa starter, tak banyak sangat button dah. Di sebelah kiri ada untuk lampu, high low, signal dan on. Right. Kita menggunakan meter analog. So meter komplit lah, cuma tak ada jam dia. Dia ada untuk check engine, lampu high beam, lampu signal, lampu meter minyak, ada untuk gear, semua ada ni. Okey. Okey, kita start tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Payung bunyi dia punya exhaust. Exhaust dia ada bunyi tau. Dia tak sunyi. Dia macam ala-ala back pressure sikit. Sikit dah. Tempat duduk yang sangat panjang, boleh juga dikatakan panjang. Lembut tu tak sangat, just nice. Okey, ni di bahagian compartment power seat. Okey, ni ada ruang untuk kita nak letak, mungkin letak beg ke, letak barang peribadi ke. Macam untuk helmet memang tak lepas lah. Tangki petrol bersaiz 4.2 liter So okey, dia siap bagi barang-barang spare part lagi, driver untuk buka pelang, semua ada kat sini. Lampu dia memang lawa dan nampak sangat terang So kita tengok, kita buka high beam tengok. Serius terang. Dan ni dia pakai signal. Signal lawa, ada DRL light dan signal. Ini signal belakang. Lawa, menggunakan LED juga. Okey guys, kalau hampa semua berminat dengan Alphas Kencana Sport, bolehlah datang ke Taikon Datuk Keramat, ataupun boleh rujuk dengan Mr. Aping dan Mr. Richard. Aku akan letakkan dekat description
nombor WhatsApp Mr. Aping, Mr. Richard. So apa-apa pun hampa boleh tanyalah, ataupun boleh walk in terus ke Taikon HQ Datuk Keramat. So motor ni aku rasa enjin dia memang sangat smooth. Daripada sini pun dengar memang smooth. Kita rem dia pun, aku dengar bunyi exhaust dia, tak dengar bunyi enjin kan. Memang sedap. Design pun not bad, lawa juga. So apa-apa pun kita akan test ride nanti. So malam sikit lah aku test ride. Guys, okay, kita jumpa di next video. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Afas Kencana Sport.